Okey, Assalamualaikum dan seperti biasalah ya tuan-tuan, lama juga abang tak buat video. Dalam bulan Ramadan ni langsung tak ada. Jadi hari ini hari terakhir kita berpuasa dan hari ni hari Jumaat. Besok hari Sabtu kita menyambut Syawal. Jadi kali ini hari terakhir kita puasa. Jadi abang ada di Kuala Lumpur, di Sogo. Kita ada kat belakang Sogo. Kita nak buat tinjauan ataupun kita jajak jalan-jalan dekat Jalan Tar punya Bazar Ramadan lah, seperti setiap tahun. Okey, dengan itu mari kita ke tempat Bazar Ramadan di Jalan Tar untuk kita tengok di hari-hari terakhir Ramadan pada tahun 2026. Okey, let's go. Okey, ini abang nak cerita sikit. Jalan Tar ni dulu nama Jalan Batu. Sekarang dah tukar ke Jalan Tengku Abdul Rahman. Tempat ni biasalah untuk pengunjung-pengunjung membeli keperluan hari raya. Hari ni hari terakhir puasa dan esok kita akan sambut raya. Dan jalan ni ada satu gedung dulu nama Globe Six Store. Ni kedai ni yang paling lama dekat Kuala Lumpur ni. Kau boleh tengok dekat gambar-gambar lama atau video lama. Ni Globe Six Store, dulu nama Globe Six Store, sekarang dah tukar nama Sarah. Ni bangunan ni yang paling pasar raya paling lama kat Kuala Lumpur ni. Orang tua zaman dulu dia tahulah. Ni Globe Six Store, dulu Globe Six Store, sekarang dah tukar nama, masih lagi Globe. Dan juga ada beberapa kedai lah kat sini. Ada restoran, apa nama abang tak ingat, Capital lah kat belah sana. Nanti kita tengok kita round-round kat sini dulu. Ni pasar raya yang paling lama dekat KL, Globe Six Store. Okey, tujuan kita sebenarnya nak ke Bazar Syawal Kuala Lumpur ni, lorong Tengku Abdul Rahman. Kita nak ke sini. Mari kita tengok. Kat sini ada satu signage Jalan Batu. Jadi jalan ni memang setiap tahun lah ada Bazar Syawal ni. Dulu orang panggil bazar Bazar Ramadan. Dan hari Hari-Ahad ada pasar malam kat sini. Bazar ni memang daripada dulu lagi lah, tradisi kita tengok. Songkok tak buka lagi. Kita tengok waktu ni dah tengah hari lah. Mari, Songkok belum buka. Kita masuk lorong tengah patutnya. Bazar Syawal Jalan Tar ni dia dah buat tak panjang macam dulu. Dia ada ada bagi ke jalan lah. Dulu dia panjang-panjang jalan ni lah dulu. Sekarang dia dah bagi-bagi jalan pula. Ni mungkin yang panjang sikit kot sebelah ni. Tapi sebelum tu abang nak tunjuk satu lagi pasar raya yang ada Kuala Lumpur ni, yang legend lah, yang lama. Ni pasar raya Sumu House. Dia dah tutup lama dah, sekarang dah buka balik pasar raya ni. Lama dah dulu abang tengok, sekarang dia dah buka balik. Sumu House tu nampak boleh tu, Sumu House dah buka balik. Nanti kita tengok lah, kalau kita ada masa kita pergi tengok sekejap kat dalam. Ini lama tutup ni, baru buka balik. Kita pusing lagi. Bazar-bazar ni baru buka, Bazar Syawal ni. Yang panjang rasa belah ni je. Belah sana tu dia pendek yang belakang. Dan lorong tengah ada, kita lalu ke belakang, patut lalu depan ni. Nanti kita corner lah. Depan patutnya.
pakai kemah. Kemah. Banyak oh. Nak cari sokok sebenarnya. Oh, nak pergi gini. Tak mau yang ada gambar kong tak mau. Ni. Pia Dia nak pesen dia pizza. Kerana masih pagi jadi kami tak ada banyak orang jual lagi. Dua abang memang jauh, tapi ni awal lagi. Berapa? 10 lah. 10 lah. Dah malah malam-malam payah. Payah apa? Oh ni, sokok ni. Masih sokok ni susah juga nak membeli dekat Bazar Syawal ni. Tak macam dulu dah. Rasa mungkin dah tak meriah macam dulu kot ni sini. Sebab susah orang cari macam dulu dia panjang. Jadi kuasanya dia meriah. Kenapa boleh jual dulu? Oh ni. So, kami ni kamu juga. Masuk kan? Saya kamu sedang.